Sambal pecak ni lain daripada yang lain. Buatnya pun lain sikit. Sedap. Kak Yang guna cobek ni. Kalau tak ada lesung pun boleh. Kak Yang pecah-pecahkan cili padi kampung. Tambah sikit cili padi yang hijau tu. Cili padi kampung kan pedas. Dia memang tak payah hancur sangat. Kak Yang buat garam lah nak bagi senang sikit. Kak Yang bukannya pandai sangat nak guna cobek ni. Kemudian Kak Yang masukkan 1 biji tomato, tekan macam tu. Lepas tu Kak Yang tambahkan sedikit gula, tekan lagi. Memang dia tak hancur. Kak Yang goreng bawang ros yang kecil-kecil tu, tambah sikit 2-3 ulas bawang putih sampai perang macam ni. Kemudian Kak Yang angkat bawang tu dengan minyak dia sekali, letak dekat sambal tadi tu. Lepas tu kita tenyih-tenyih lah sikit. Dah siap pun sambal dia. Sedap, lain pada yang lain. Wangi kan? Kak Yang makan dengan tempe, Kak Yang makan dengan telur mata. Puas hati.